Sastra. Teta Rosa, cita-cita susah KL Cosa Nostra. Jalan melipu Kuala Costa. Cara susah dari penyelesaian. Luas pandangan jauh dah berjalan. Ya. Kat getok tu. Dekat ni. Lorong ketiga. Siapa dia? Pak Sukocan. Ya lagu. Alah. Ya Allah. Kopi Tebu. Kopi Tebu. Aku lately ni Ki. Aku rasa diri aku ni jadi bodoh betul lah. Tak memang benar bodoh benarnya. Cuma tak lama royak kamu. Semua jaga hati lah. Jaga hati. Aku tak tahu sampai aku nak kira. Kemudian Nak gata. Besok. Aku nak kira bayar makanan aku pun kadang-kadang pening bala berapa baki. Kau makan apa time tu? Aku makan teh tarik, Okey. aku minum mi goreng mamak. Bodoh. Okey, total berapa? Total dalam RM22.80. Kau bagi berapa? Aku bagi 50 tu, tak ada duit kecil. Lepas tu? Time tu aku memang tak ada duit kecil langsung. Apa tu apa yang bodohnya kau? Nampak dua-dua ni. Berat ni. Dia tak boleh kalau makan dengan teh tarik, tak boleh bayar dengan peti besar. Habis tu? Hutang. Buku 55? Buku 55 dulu. Baik. Baru ada seni dalam kita berhutang ni. Ke patut aku masuk tuition? Dia gini, kelas tambah hair tu sebenarnya molek kalau kita masuk. Jangan bukuk tangan. Jangan buka nampak. Aku nampak dah kepala dia sikit. Aku nampak dah kepala dia sikit. Dia menyorok macam Bob tidur ni kan tau? Tapi serius. Kita kalau boleh sebelum kita meninggal, kita kena belajar. Kuih-kuih kena ada CJ. Kena ada CJ. Ya ke? Kena. Bukan macam experience lagi penting ke? Teori penting, praktikal penting. Kalau demo ada sila apa? Kita? Kita vocational. Vocational demo? Kita teknik lah. Tak ada CJ lah? Tak ada. Okey je. Yalah, tapi kena belajar. Sebab tu kawan duduk sini. Kenapa tu kawan duduk meja ni? Sama meja kita. Kelantan mana nama? Masih mak. Ada nombor cikgu tak? Ni. Kena cari cikgu. Aku faham kan? Telefon dulu, telefon. Telefon cikgu. Saya telefon cikgu dulu. Ready. Telefon cikgu. Bukan kena telefon dulu ke? Dia kena telefon dulu pula. Dia kena telefon dulu. Telefon. Ikut flow kena telefon dulu. Telefon dulu. Kali ikut telefon dia. Kau pakai line aku duduk Tapi nak telefon. memuat telefon tu. Ha? Tak aku telefon lah. Kau ada kenalan guru ke? 999. No. Buka. Tutup bodoh. Hello, cikgu. Hello. Boleh kemari kau sebentar? Boleh. Sekarang saya datang. Alamat kita bagi tu dah. Sebab sayang-sayang kita ni yakin dah ni nak belajar ni. Jalan Tebu Pahit. Nombor 7 Nes 9 podcast Kopi Tebu Jalan Tebu Pahit. Wah. Rumah nombor 3 dah. Masuk tak flat naik atas. Dah. Okey. Comel tu. Jom lah teh. Assalamualaikum. Dah jumpa sampai. Call. Janganlah bila orang Laju drive. Itu apa? Blackberry ke? Oh, lebih. Assalamualaikum. Cikgu. Cikgu. Salam. Cikgu semua eh. Oh, kena ni. Okey. No. Cikgu. Okey. Ui, belum nyampe. Okey. Cikgu, apa ni cikgu apa ni? Nama dia? Saya kenalkan diri saya dulu. Okey. Saya Cikgu Hassan. Cikgu Hassan. Cikgu Hassan mengajar di sekolah Maktab Universiti Kriminologi. Ya. Belum start lagi. Belum lagi. Cikgu subjek apa? Saya mengajar di sejarah. Makan cikgu, makan. Sejarah. Itulah rata-rata budak-budak sekarang saya nak beritahu lah. Adab tak ada. Demo ni ada. Cikgu ajar apa tadi? Sejarah. Saya tengok dari tadi Aku tak makan sardin. adab masing-masing sangat rendah. Sebab tu saya dah Saya risau di masa akan datang nanti. Baik cikgu. Sebab di walhal itulah saya Apa hal? walhal itu. walhal. Walau bagaimanapun walhal. sebab itulah saya berada di sini. Saya ingin mengajar
cara-cara tata tertib dan juga psikologi. 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 Ya. Jadi mak saya pun dah bagi tahu kawan-kawan saya ni, cikgu. Memang kami dah bersetujulah untuk kita sama belajar lah. Boleh. Mungkin cikgu boleh start ajar dengan daripada adab. Ya. Apa ni? Aku takut aku terlepas kalau ada apa-apa kan. Aku rekod boleh? Boleh? Jadi sebelum tu kawan-kawan saya ni memang okey, cikgu. Okey. Nampak tu? Nampak. Okey, nampak. Nampak. Okey, nampak Kami first kita nak start dengan adab dulu dengan Okey, taraf adab. susida dan baru psikologi ni. Betul tadi. Apa tadi? Psikologi. Psikologi. Okey. Seperti mana saya pernah tahu, saya mengajar dalam sekolah ni dah lebih 5 tahun. Okey. Tentang adab dan psikologi ni terbagi kepada dua. Antaranya sentimental value dan juga apa ni? Kulu. Apa tetan cikgu? Tetan. Apa? Apa sikit? Minggu ni. Okey, saya daripada Hormat cikgu ni sikit. okey. Maaf cikgu dah. Okey. Daripada mana tadi? Tata tertib dan juga sentimental Sentimental value. value. Okey. Tapi cikgu tengok tadi saya punya tadi macam cikgu saya senyum kenapa? Cikgu pun ambil ke? Hanya ahli mengenal ahli. Saya jarang hentakkan rotan di atas meja anak murid saya. Tapi malam ni saya rasa enough. Enough. Hormat cikgu. Hormat cikgu. Hormat cikgu. Enough. Okey, cikgu. Berapa banyak bahagia dia di dalam ni? Okey, teruskan cikgu. Maaf cikgu. Okey. Doa cikgu. Okey. Allah Akbar. Saya sebenarnya kemari ni dipanggil oleh siapa sebenarnya? Dipanggil oleh siapa? Daripada ni, kawan saya. Dia macam ni, cikgu. Okey, boleh saya tahu apa niat awak panggil saya ke sini sebenarnya? Kita nak dapatkan sijil. Kami Sijil. rasa Sebab dia kata, okey. dia kata kita ni sebelum mati kena ada sijil. Kalau tak ada sijil jangan mati lagi. Sebelum mati kena ada sijil. sebab ramai anak-anak sekarang dia malu dah ada ibu bapa tak ada CJ ni. Jadi kami pun nak bagi masa depan yang cerah untuk anak-anak lah cikgu. Okey. Mula-mula sekali kita perlulah mengikut kajian semasa. Okey. Apa yang awak impikan dalam hidup? Jawab dulu. Aku Nampak. jadi driver bas. Driver bus. Okey. Apa matlamat awak sebagai driver bus tu? Apa yang awak nak untuk masa depan nanti? Masa depan. Ya. Driver bas saya, kalau masa depan saya nak ada satu company yang boleh untuk kita bas persiaran lah yang ramai-ramai. Kenapa? Cikgu tengok duduk kecek jangan duduk buat gitu kena dedak dah belakang. Okey. Yang ada minta maaf cikgu. Cikgu kalau Allah sana sikit pun. Ada company sendirilah cikgu. Bas 10, 20. Macam tu. Itu je lah. Sebab kan itu dah nak sijil tu. Okey. So yang ni? Macam saya pula cikgu. Saya ni memang usahawan. Okey. Saya usahawan, saya nak meniaga kain, jual baju. Yelah. Tapi bila kita nak pergi ke satu nak melakukan anjakan paradigma untuk ke sebuah benda, Okey. jadi dia perlukan CJ cikgu. Bila tak ada orang akan praktikalkan. Betul. Tak ajar kau. Betul. Bodoh pakai tak belakang. Betul. Jadi kita tak ada Yelah. benda tu cikgu. Tapi tengok daripada apa cara awak bercakap, memang rata-rata negeri awak memang suka berniaga. Orang-orang yang suka berniaga. Cikgu negeri Lisi awak. siapa? Tak, dia puji. Dia puji. Okey. Saya memang Kelantan lah. Ya. Daripada negeri awak, sebab saya baru balik Kelantan baru ni. Memang ramai orang berniaga. Ramai orang berniaga lah. Saya tengok. Cikgu pergi belah mana? Saya pergi belah saya tak ingat. Kudat lah ingat. Oh, kudat dekat ni lah. Dekat... Kudat bukan dekat belah-belah Wakil Cik Dok ni Bashir. Kat Bashir. 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 Saya singgah lah.
Angguk cikgu ni. Bashir tu nama orang. Bashir. Oh, Bashir. Cikgu bodoh. Cikgu lah. Kau ni apa lah? Cikgu. Apa cikgu? Cikgu. Dia Bagi tahu saya. Okey, baik. Cikgu. Okey. Apa yang kelakar dia cakap nama orang tadi? Cuma cikgu mengembat dia. Dekat Kelantan. Ada tak nama jalan nama orang? Sedangkan dekat Selangor pun ada nama orang. betul. Jalan Hasan. Apa saya Bashir kau nak cakap macam tu? Kau ajar saya. Awak apa hal? Betul. Minta maaf balik. Saya minta maaf cikgu. Cikgu. Okey. Cikgu. Minta maaf cikgu. Kau hajar semua budak-budak ni Ya, sana sikit ya. Okey, baik. Kau tahu siapa aku ni? Hasan. Cikgu Hasan. Lepas tu? Saya tidak pernah membuat komedi dan sebagainya dekat sini. Dan apa jua yang keadaan di semasa ni semua, physical dan teknologi semua testimoni. Okey? Pukimak betul. Cikgu nak order ke? Cikgu nak air cikgu? Macam mana awak boleh ada kat sana? Duduk sini. Okey, baik. Oh, kamu minta maaf cikgu. Jangan bagi saya baran. Hati-hati. Jangan bagi saya ni. Betul. Jadi macam Darah mana putih saya sekarang? darah putih saya kurang. Darah putih. Bukan keputihan ke tu? Baik. Darah putih kurang. Ni kami serius lah cikgu dah. Sebab Okey. kita ni kosong. Baru nak belajar. Betul. Jadi ni macam mana ni cikgu? Kira-kira je. Kita nak start daripada mana? Kita mulakan daripada darjah 1. Adab lah. Adab. Okey, adab kena duduk depan. Ilmu duduk belakang. Ada adab, Kena duduk depan. psikologi, Testimoni, testosteron. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Itu. Tadi apa? Adab. adab. Adab lagi. Tata susila, Tata susila. psikologi, Ya. sentimental value. Yes. Yang satu lagi ni Testosteron. 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 Okey, sebenarnya ada lagi satu. Andai kata korang dapat menjawab, saya akan bagikan sijil itu. Quiz ni quiz. Okey, ni quiz. Bukan. Quiz. Okey, aku. Okey. Okey. Okey, kau cuba dulu. Okey. Siapa cepat lah. Apa kau cuba dulu? Okey, cuba dulu. Okey. Soalan? Ada 6. Okey. Yang pertama tadi, Tata susila. Tata susila, Psikologi, psikologi, sentimental sentimental value, value, testosteron. Okey, itu dah 5. Okey? Siapa yang dapat menjawab yang kali ke-6, saya akan berikan sijil tanpa mengambil official. peperiksaan. Tak official. Official. Okey, okey. Tanpa mengambil peperiksaan ujian dan sebagainya di sekolah. Okey, ada hint tak? Tidak ada. Panca indera. Silakan. Kau. Kama Sutra. Ni pasti betul. Mami Chulo. Salah. Alah, bodoh lah bunyi. Kau ni apa benda ni? Okey. Ulang balik. Adab. Bagi dia ulang. Adab. Yang adab kat sini tadi. Sentimental value. Tak. Adab. susila dulu. Tata susila. Sentimental value. PC dulu. PC dulu. PC. Psikologi. Ah. Apa ni nama dia? Tak ada nama dia. Cuba ingat balik. Yang tadi itulah. Sentimental value. Sentimental value. Testosteron. 6. Tetarosa. Cita-cita sosial. Rasa cita-cita sosial. Oh, 6 ni penting lah. Betul. Cikgu. Tu subjek apa kalau 6 tu je? Yang 6 tu Itu subjek kalau ikut kepada sejarah, itu dah termasuk dalam lirik lagu seorang rappers Malaysia. Oh, maknanya sains lah. Sains. Sastra. Tetarosa, cita-cita sosa, KL Cosa Nostra. Dalam melipu Kuala Costa. Cara sosa dari penyelesaian. Luas pandangan jauh dah berjalan. Ya. Tapi dia kejap. Ya. Haus saya cikgu. Minum. Aus. Air kosong. Air kosong. Apa? Ni yang bila ni?
Oi. Ni okey. Yang ni okey. Ais kosong, saya ais kosong je. Sakit tu. Okey. Oh, macam tu cara nak check okey tak okey? Dia okey. Dia kurangkan alkohol. Oh, ada alkohol. Ada. Ni ada ni. Saya ais kosong lah, ais kosong. Saya tak minum air manis ni sangat. Manis lah. Nak cut sugar. Cikgu, saya curious cikgu. Curious. Curious sebab saya nak tahu cikgu ni pengalaman cikgu ni berapa lama cikgu? Okey, cikgu pengalaman mengajar. Air kosong satu, 2. dua. Kau nak Kopi air dah. Air kosong boleh. lemah lembut. Air kosong, cikgu. Air kosong. Cikgu nak air kosong. Cepat sikit. Cikgu ni adik saya cikgu. Air kosong lah. Cikgu. Enough! Cikgu nak air apa? Ha? Cikgu nak air apa? Cikgu nak air apa? Saya tak minum. Tak Tak minum? minum air. Apa? Cikgu tak minum air manis. Tak. Cikgu air masak saja. Sebab cikgu satu hari manis cuma perlukan 5 ml saja. Dia tak offer manis ke tawar, cikgu. Dia nak tanya naik air apa? Ya, cikgu tak minum air manis. Yalah. Dah, cikgu tak minum air manis. 5 ml saja sehari. Okey. So cikgu nak air apa? Ada. Ada. Bawa makan sekali ya. Air kosong je 5. Cikgu 5. Jadi cikgu kami ni bukanlah kami kata tak percaya kat cikgu. Biar je lebih. Kita kalau boleh kita nak tahulah cikgu punya background. Sebab sekarang ni ramai scammer cikgu. Betul? Ramai scammer. Ya. Makan sikit cikgu. Nampak cikgu tak makan dah tadi. One shot cikgu. One shot. Ramai scammer lah. Scammer ni berbentuk sebenarnya berbentuk triangle dan dia mempunyai 4 ciri-ciri sempurna. Dan 4 ciri-ciri sempurna ni kegiatannya ialah mencuri, menipu, melihat dan melamar. Semua tu adalah ciri-ciri yang diperlukan sekali dengan sains sastra tu lah cikgu. Betul. Jadi kalau sains sastra tu bersama dengan PJJ macam mana cikgu? Apabila benda ni 4 bertindak dalam satu lorong yang khas, dia itulah timbulnya scam. So scammer ni datang daripada lorong tu lah. Jadi kalau tak cukup satu lorong, dia tak jadi scammer. Dia jadi kalau dia bukan kira lorong. Tak Dia kira laluan. laluan. Kalau dia tak ikut laluan, kalau dia ikut laluan tu, sama ada dia ada dua lah, sama ada dia scammer ataupun dia scrambler. Tapi selalunya laluan tu ada roadblock cikgu. Ada roadblock. Tak ada. Tak ada. Saya selalu lalu tu, jalan tu. Jalan mana? Dia sampai mana dah kita ni? Aku bolos. Aku malah tak makan dah. Berbalik kepada soalan kami tadi lah cikgu. Okey. Kita orang ni, kita nak tahu cikgu punya background experience. Background. Macam mana boleh jadi cikgu? Adakah kami ni berjumpa dengan orang yang tepat? Pengalaman cikgu. Cikgu bangun boleh? Boleh. Cikgu ni sebenarnya berpuasa. Cikgu binatang. Cikgu berpuasa. Cikgu berpuasa. Cikgu pernah cikgu berjalan kaki. Cerita cikgu ni, ketika cikgu sebelum menjadi cikgu, cikgu adalah guru. Okey? Dan Bentar mic dah. macam mana cikgu boleh jadi cikgu ialah cikgu mula daripada susah dulu. Okey? Faham Okey. Faham. A baik. baik. C C. tidak. B mana? B tidak. D C. C separuh. D dan lain-lain. Cikgu punya yang mana? B. Tidak. Tidak. Mana mula daripada tidak dululah. Betul. Susah, kemudian Kemudian dan lain-lain. kemudian dan lain-lain. Allah, Asal cikgu ni sebenarnya berasal daripada Kuala Lumpur. Mana? Kuala Kuala Lumpur. Lumpur. Okey, baik. Okey. Datangnya cikgu cikgu daripada Perak, datang ke Kuala Lumpur untuk menjadi seorang cita-cita cikgu. Untuk menjadi seorang cita-cita cikgu macam mana? Bila cikgu dah dapat menjadi seorang cita-cita cikgu, cikgu pun luaskan ni punya ni lah, atmosfera tu. Kira connection cikgu lah. Connection cikgu. Sebab itu cikgu kemana-mana, orang panggil cikgu. So cikgu tu duduk dekat garisan Khatulistiwa. Kat atmosfera tadi lah. Ialah atmosfera kat garisan Khatulistiwa.
Ya. Kaslis tu luar tu. Gigi cikgu belaki. berlubang. Gigi berlubang. Gigi berubah. Sangkut. Sangkut lah cikgu. Sangkut je. Karipak tadi cikgu. Besar betul-betul ke gigi. Mana yang tu? Yang mana tadi? Jadi cikgu. Jadi cikgu. Dekat mana dah? Cikgu memang jadi. Cikgu jadi. Cikgu tadi cakap mana-mana cikgu pergi orang panggil cikgu. Saya nak tahu, kami nak tahulah Ha. dekat mana tempat yang kalau cikgu pergi tu orang tak panggil cikgu. Oh. Ada. 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 Ada kat mana cikgu? Penjara. Betul lah. Logik. Dia panggil apa? Dia panggil apa? Kenapa? Dia tak panggil cikgu. Cikgu yang panggil cikgu yang panggil orang dalam penjara tu cikgu. Cikgu pernah masuk penjara ke? Pernah. Apa yang cikgu buat? Okey, sebelum Kenapa? kita nak belajar ni cikgu, cerita sikit pengalaman cikgu. Pengalaman cikgu masuk penjara cikgu. Cik apa cikgu? Ni cerita serius lah. Cerita yang biasa ni Okey, cerita cikgu. serius. Okey. Cikgu masuk penjara ada sebab. Okey. Okey. Cikgu pernah merotan seorang anak murid cikgu Aha. yang berusia 16 tahun. Kalau anak dekat tak pernah? Oh, anak elit ni, anak orang kaya. Duduk dekat country home. Anak Country home. Country home bukan Damansara. oh ni pernah viral kan kes ni kan? Ni Itu kan orang kaya cikgu bukan anak menteri je. Anak orang kaya. anak orang kaya ni Orang tengah kaya. menteri samalah bodoh nak tadi. Orang Menteri kaya lah tu. orang ke-30 kaya di dunia. ranking. First kan ni Vincent Tan. Vincent Tan. Hati-hati. First Vincent Tan. Ke cikgu nak skip yang ni? Yang ni sikit. Skip dah. Okey, baik cikgu. Orang terkaya di dunia. Dia antara 30 orang terkaya di dunia. Apa dalam tu? Carbonara ada daging. Okay. Ha. So dia sangat lembab. Siapa lemah? Anak budak tu lah. Budak tu sangat lembab. Oh, budak tu slow. Oh, Budak tu sangat slow. Cikgu mengajar. Lepas tu tak dapat nak catch up. Cikgu apa lagi? Cikgu bangun. Bangun. Cikgu bangun. Bangun. Cikgu tinggalkan kursi kayu tu. Ha. Pergi kat meja dia. Meja. Meja 24. Cikgu ingat lagi. Cikgu rotan dia. Ni guna ni lah. Kat sini lah. Ada tak? Kat punggung dia. Laki perempuan. Laki. Berberat lah. Berbirat. Ada 4. Macam mana boleh masuk penjara? Kena tangkap ke? Kena serbu rumah ke? Betul lah soalan. Sensitif. Uish. Cikgu minta maaf cikgu. Cikgu minta maaf cikgu. Sabar kau. Cikgu, saya minta maaf cikgu. Saya tanya soalan. Cikgu tak apa, cikgu maafkan. Cikgu masuk penjara atas kesilapan Okey. cikgu tak terfikir langsung yang ada saya di dalam kelas. Ya. Sensitif. Kita sensitif ni. Off dulu. Tak, cikgu nak bagi tahu yang itulah punca cikgu masuk penjara. Oh itu. Dalam kelas cikgu ada CCTV. So cikgu fobia dengan CCTV ni. Cikgu tak expect lah benda tu berlaku kat cikgu. Tak expect lah. Tak berlaku, tak expect langsung. So, seteruk mana dia memusnahkan hidup cikgu pada ketika tu? 4 tahun. 4 tahun cikgu. 4 tahun cikgu tak digelar cikgu. 4 tahun tu cikgu panggil warden cikgu. Saya sekali lagi cikgu. 4 tahun cikgu panggil warden tu cikgu. Bila dalam warden tu. Warden tu cikgu lah. Warden cikgu. Itu tata tertib dalam penjara. Ni yang nak linkkan dengan kami tadi tu. Oh, faham. Berapa anak murid cikgu yang dah berjaya? Yang dalam penjara tu. Okey. Dekat dalam kelas. Dalam kelas. Dalam kelas kami kelas inilah kelas nombor 3. Cempaka. Okey. Kelas Cempaka. 40 anak murid. Satu kelas. 39 yang dah berjaya. Satu lagi kenapa dia tak berjaya? Apa faktor dia juga? Ni dia Aku ya dah CCTV. Aku mana tahu CCTV. Soalan tu CCTV. Diorang ni tak tahu cikgu. Cikgu pelan-pelan lah. anak orang susah. Pergi sekolah hanya menggunakan motor EX5 saja. Pergi balik. Pergi balik. Selama berapa tahun cikgu? Tahun. Yang lain-lain semua pakai kenderaan mewah. Harley Davidson.
Ducati Sekejap cikgu tengah build up. ini galih. Cikgu tu bilang. Ni bodoh. Saya tak expect lah cikgu situ. Jangan ngakak aku. 2 kali depan dah dia apa. Cikgu korbankan hidup cikgu macam gitu je sebab budak 16 tahun yang kena rotan. Cikgu sendiri pun ketika tu nak bantu dia untuk dia menjadi seorang pelajar yang cemerlang, Sebab terbilang tu dan cikgu rotan gemilang. dia. Kalau cikgu tak rotan sebab cikgu caring. Kan? Cikgu menyesal. Cikgu menyesal! Oh! Dah. Sabar cikgu. Sebab itu cikgu jarang pergi podcast. Tak apa cikgu. Elok. Elok tak ni? Ubat dia mana ubat dia? Nanti. Nanti. Tak apa. Nanti. Okey dah. Saya sini boleh kata. Boleh. Oh, pahit juga pengalaman Baik. cikgu ni. Pahit pengalaman. Oh, saya pahit. Berapa titik? Banyak tu tahu. Sak gitu cari tu le mulut dia. Tajam pun masuk. Cikgu nampak kau? Cikgu nampak. Dia memang itulah ubat dia cikgu. Oh. Dia memang ada sakit sikit. Dia nak masuk kerja yang elok sebab tu dia nak CJ sebab tu. Nak sijil. Panggil cikgu kata. Dengan Kak Sugar pun Tapi saya bersyukur lah ada agak orang yang sudi panggil saya kan ke sini. Selalunya siapa panggil cikgu? Selalunya macam cikgu yang cikgu sekolah lah. Cikgu sekolah yang panggil cikgu. Cikgu. Untuk mengajar. untuk mengajar lah. Kami pun dapat kontak cikgu ni sebab daripada Azmi Apollo. Azmi Apollo, anak murid saya dulu tu. Anak murid Baharudin Cik Din. Baharudin Cik Din, bapak dia tu. Bapak dia, betul bapak dia. Buah Baharudin bapak Cik dia Din. tu, buah. Memang dulu buah. Saya anak saudara ni. Cik Ye. Sekejap tengah fikir. Cik Ye ya? Cik Ye. Cik Ye. Cik Ye. Nombor 3. Ha? Nombor ketiga. Member saya tu waktu kolej dulu. Tak yang kat ni cikgu. Member saya tu waktu kolej dulu. Dekat korang dekat dekat. Diorang yang cadangkan. Ah. Yang cadangkan kalau nak belajar di CJ bolehlah jumpa dengan Cikgu Hassan. Cik Ye apa khabar dia? Cik Ye alhamdulillah sekarang tengah interview 5 soalan Oh. underground. Ya. Sangkut. Soalan nombor 2 sangkut. Weh, cikgu dah pesan dah kat dia. Cik Ye, bawa-bawa lah. Dia kan orang Kelantan kan? Di Kelantan. Bawa-bawa lah. Pergi Rabu tu. Yo mari ngai kering tu. Tendang. Boleh cikgu kajak Kelantan? Boleh. Oh, bisa. Ha. Kecil dah dunia cikgu ni. Kecek. Lepas tu. Jadi Kelantan ke? Kelantan tu. Kelantan tak sebut kecek. Dia kecil. Kecil. Dia kecek. Cek. Cek Ah, boleh. dia tak bukan orang betul ni. Dok kita. Bukan ori. Bukan ori. Kita 5 tahun ya Cakap duduk luar Kelantan. ah. 5 tahun je kat Kelantan KL tu. Iyalah. Biasa pakai cakap luar. cakap Kelantan luar. cakap luar. Biasa. Cikgu Kelantan cikgu? Oh, Kelantan gitu. Mana? Di Ketek ke? Ketek ke gitu? Tanya sekali lagi. Tahu tak? Cikgu Kelantan ke? Cikgu Kelantan ke? Tahu? Cikgu orang Kelantan? Ya, Ketek je. Ketek je. Kelantan. Ketek je. Sembuh botol bodoh kita. Alah lah. Kalau gitulah kalau orang Kelantan. Hak mana kata kalau nak mengajar ni, mudah masuk. Mudah masuk eh. Mudah masuk. Oh, kenapa tak iya awak tadi? Oh lah, tak tahu cikgu Kelantan. Pok saudara Pok Cuma. Ya. Tadi tak dalam 2019. Jaga Pok dia. Yolo lah. Wow, nanti sobat. Lepas tu, kita dah Kalau hak dia apa? Gimana? Bapak pak dia siapa? Pok dia apa Azmi Apollo. Apa 90? Maknanya ni dia tahulah pasal Mek Ye. perubatan Islam ni yang Tahu. Jangan nepek cikgu, jangan nepek. Apa nepek ya? Oh, Nepek apa? Apa cikgu suka dia nepek? kalau jumpa saya gitu lah. Oh, ke mana? Saya- Sembilan. Sembilan dia.
Saya Kelantan cikgu, saya Kelantan. Oh, cakap tu. Ya. Ya orang Kelantan tak boleh kira aku dah jumpa sama-sama dulu. Yo, gitu. Gila babi. Dia mari tabak kamu ni pak dama tu. Tak dama. Memang saya enggak pakai tabak tu. Ululah. Oh. Ulala. Ulala. Tak jadi Pak, bini cikgu ke mana? Bini cikgu ni dia orang Ganu. tu Ganu. Dia di Singapura. Oh. Kenapa? Kenapa? Bini cikgu ke Singapura tu? Oh, Natang. Ya Di dah. Singapura kita. Weh, kecil dunia weh. Kecil dunia. Mu kenal bini dia? Kena Yasmin. Azmi. Ha. Idol. Hei. Dah. Kakak kita. Dia kecil lagi time tu cikgu, dia kecil lagi. Kita budak lagi masa tu. Umur 2 tingkat tau. Ingat ada hak ni, dagu terbelah ni. Oh tu. Ni. Ye. Oh, Ni, mu tengok, ah tengok. kau. Ni tengok dulu. Ya, ya. Ni mana betul? Cai betul. Dah tak ada dah. Dah tak ada. Ada. Banyak fikir hilang dia. Oh, ni. Cikgu ingat tak peristiwa tu? Ni. Oh, ingat. Ingat? Ingat. Ha. Apa? Kenapa tu? Dia Ganu tu ah. Ni selagi tu. Ni. Ingat tak? Oh, ini. Ingat tak? 3 tahun. Ya, ingat ya. Kat getak tu, Dekat ni. lorong ketiga. Siapa dia? Pak Sukocan. Ya Allah. Sini terjumpa. Anak saya dia. Oh, ni. Anak saya dia. Kamu itu. Cik dunia. Balik Ganu. Balik Ganu. Dah tak balik tu. Balik Ganu ni kali. Sebab Pasal Ganu apa? Pasal di sana tu. Dia macam-macam orang ada. Ya, Ha. dia capur belaka tu kan. Kan belaka. Pasal kita ni bukan Kelantan. Mari. Tak ada tak? Mana tadi tu? Di mana tadi? Jadi gitulah ala-ala kita kenal dah ni. Molek lah. Saya rasa lagi sedap kita nak masuk. Belajar pun mudah. Masuk Mudah faham. Cikgu set kelas bila? Nanti kita mari kelas cikgu. Boleh. Kita nak CJ ada tata susila tu. 3-3, 5-5. Boleh. Cikgu akan cubalah. Cikgu dah. Dah kenal masing-masing ni mudah lah. Dia semua rapat-rapat ni cikgu. Ni sekolah dulu kan. Daripada kecil ni. Yelah. Pinggir dia saya buat tu. Pingar tu. Ni dia lah. Modified. Dia top ni. Yelah. Apa itu? Dia bakar kan? Ha, bakar. Dia Pakai bakar. try Dia lah. try. cocok dia. Cocok. Oh. Dulu lah. Kita dah main match cikgu. Lepas tu panas kita cak. Ni dia buat. Kenapa tak guna api kecil? Cik. Kenapa tak guna api kecil? Tak boleh cikgu. Macam tu baru-baru kan tak tahu lagi. Tak tahu lagi lah. 6 kali guna api kecil. Kita pakai api besar cikgu. Betul tak boleh. Jadi cikgu normally cikgu buat berapa seminggu kali berapa kelas saya cikgu kelas? Okay, seminggu kita ada 7. 7. Cikgu buat 4. Oh 4 kali. Empat kali- 4 kali kelas 4 kali cuti. Tak, 4 kali cikgu WhatsApp. 4 kali tu tak payah datang. Okey, faham cikgu. Betul. Mana package cikgu package macam kita ni bukan orang senang. Okey, package. Okey, buat masa ni cikgu ada promotion lah. Okey, mengajar sejam, lebih sejam lah. Kita cikgu tak mengajar tempat-tempat sejam. Cikgu belajar ajar lebih daripada sejam. Okey. Yuran yang cikgu tawarkan 1 jam hanya perlukan RM247 sahaja. Jom betul je 200. Betul. Cikgu Yolo. kita tanya tu 1,200 saja. Itulah bezanya cikgu tu dengan cikgu ni. Oh bagus. Boleh pilih ke negara mana nak? Boleh. Dia ada 17 negara. Jepun ada cikgu Jepun. Jepun ada? Jepun ada. Jepun. Bahasa Jepun lah cikgu. Bahasa Jepun cikgu ajar juga. Bahasa Jepun. Turki. Jepun ada? Ada. Cerita gerak cikgu tengok. Wih, sungguh cikgu. Mana? Cuba tengah cakap. Mana? Tera. Tengah kecek. Tak, kita nak try imagine. Sumimasen. Kita perlukan awal-awal tu sumimasen. Sumimasen. Sumimasen tu cikgu ajar daripada basic dulu lah. Okay, sumimasen tu menandakan kita menghormati beliau.
Oh, contoh kalau jumpa dia. Sumimasen. 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 Okey. Okey. Kalau macam bye-bye tu macam okey, Bye bye. take Bye care. bye. Okey, bye bye. Tokoyoko. Tokoyoko. Tokoyoko macam take care lah. Tokoyoko take care. Take care. Ya, itu dalam bahasa Japanese. Baik cikgu. So sekarang ni cikgu, ada tak buku-buku yang kita orang startup nak kena beli? Startup. Cikgu ada buat contoh ke apa? Boleh dapatkan di website saya. Cikgu ada buat contoh? Tak, awak masuk juga www. Okey. .mmv. Bukan cikgu. Itu Bukan, ini tak, ni mengajar. Tadi sebelum cikgu datang, cikgu mengajar dulu. Teori. teori. Cikgu jalan kaki. Kalau naik kereta, cikgu dah letak dalam kereta. Buku apa ni cikgu? Ini animal. Dan ini mengenal haiwan. Okey. Itu untuk subjek kelas nombor apa? Ni English. Macam melekat cikgu. Mana cikgu? Hati-hati. Yang ni melekat. Sebab anak murid terlalu suka kan. Jadi macam bila dia terlalu Tak. kerap kali bawa. Anak murid diorang ni rata-rata daripada lahir dia memang suka belajar. Jadi kulit diorang tu terlalu lembut macam Sensitif bayi. lah. Jadi bila selak tak menyelak. Tak Terpaksa guna alio. itu Bila yang guna alio, melekat. itu melekat. Itu melekat. Baik. Nanti Faham, saya faham. beli Biasa buku tu alio kat website gunakan cikgu. untuk licin kan, tapi dia melekat kan. Oh dia okey baik. Kita pun prepare dah ni. Ada package 4 kali mari, 4 kali tak payah mari. Ya. Negara boleh pilih. Boleh pilih. RM250 sejam. Kecuali ada satu negara je lah Ha. yang saya tak mengajar. Negara apa cikgu? Arakash. Arakas negara mana cikgu? Rohingya. Orangnya tak belajar, tak mengajar Rohingya. Faham? Dan dia juga Israel. Israel. Dia bukan negara cikgu. Tapi negeri. Dia bukan apa-apa. Dia bukan apa cikgu? Dia perkampungan yang utara tu. Semua utara. Baik. Air tu order daripada Kedah. Air tu. Sekejap air baru duduk kat tu Gombong. Dah apa cikgu balik lah kot saya rasa. Cikgu. Nanti apa saya WhatsApp cikgu. Kami berbincang dulu berapa yang kami boleh keluarkan yuran. Okey, boleh? Sebab ada orang kampung kami ni bedah joyah kereta api. Ada masalah kena rasuk something like that lah. Jadi kita nak bincang nak pergi tolong lah kampung sebelah tu. Masya-Allah. Jadi kita Salah beli ni je cikgu, salah beli penyapu. Penyapu tu yang dia beli tu terbang penyapu tu. Oh, yalah. Masih Ni ambil ambil. Oh, dia balas balik. Makan babi ke mu nanti ni? Cikgu nak lagi ya? Cuma babi ni. Faruk ni. Kenapa bijak? Kampung kita ni teruk dah ni. Apa? Apa pusing sangat kau ni? Kau muka betul-betul. Ni. Minggu ni saja 3 orang yang mengandung gugur. Budak-budak ni teruk. Muak. Aku tak boleh. Dia jadi lain kampung kita. Pelik. Macam pelik. Binatang-binatang kambing, lembu, kobra mapuh belakang. Kau takkan tak perasan. Aku duduk rumah je kan. Mana ada? Pada rumahmu tepi kubur tidur ke? Yelah aku dengar lah. Jadi kan dengan kubur nombor 3 kemarin. Terbakar? Pakar kubur. Aku Pelik. bini aku dia tanam pokok pisang. Pokok pisang. Buah ni. Buah nyok. Aku rasa ada ke apa? Lain. Kampung kita ada lain. Rasa panah lain macam. 34 tahun aku duduk kampung Kubai Tumen ni tak ajing lagu ni. Ya. Ni first time. Ni nampak. Dua mau. Aduh. Ni ada benda ni kat sini. Oh, nampak. Kalau selalunya kalau macam ni ada benda ni dekat kaki tau. Ni naik ni. Ada benda ni. Apa dia tu? Mana? Tu. Kau dah. Memang ada kat kedai kau ke? Itu bukan aku. Ni bukan ni. Molek. Kau beli ni. Ada mantra. Cuba lagi. Ada mantra ni. Mari apa ni? Jumpa lagi. Cakap dah. Kau baca terbalik. Igal. Telefon, kena telefon kau. Ustaz jangan pergi. Telefon Jangan buka, kita jangan pergi. buka. Aku tak kenal ustaz mana. Igal up muj. Igal up muj. Apa? Maknanya itu mantra.
Jangan buka lagi cerita ni. Jangan buka lagi. Yelah, tapi aku tak percaya benda ni semua. Tapi benda tu Eh. simple je. Simple gampang kamu kita macam-macam dah kena ni. Masuk dah. Sabar. Masuk dah tu. Dah. Ni bodoh. Dah. Aku tak percaya benda-benda mistik ni, sungguh. Mu pahak witi bahasa. Dok orang ngandung gugur. Biasalah Kubur tu. terbakar. Biasa terbakar tu budak-budak main api lah tu. Demo nak saya demo kau ustaz. Kalau ada demo call. Anak mana kau ajak pergi bakar kubur? Ada je budak-budak yang nakal-nakal call. Kita tanya ustaz Biar tu aku betul call, tak? biar aku call. Betul tak betul? Biar aku Benda ni call. mistik ke tak? Allahu Akbar. Alah, benda sikit je mistik. Itulah kau tak banyak tengok movie tiket salah. Kau tak kena lagi. Boleh lah. Aku video call dah lalu. Aku video call lalu. Ya. Aduh. Benda mistik sikit je hantu. Tahu. Mu tak pernah kena lagi. Tak kena lagi. Kalau kau kena sekali, Dah. Tak apa. Benda ni standard lah ni. Benda biasa budak-budak main letak benda ni semua. ni lain ni bentuk tu pun boleh tahu lain. Ni gapo ni kai. Nasib baik tak akak. Nasib baik tak akak. Aku call seorang lagi ustaz. Ustaz kai betul-betul kau. Hello ustaz. Ustaz datang ustaz. Saya ni ada jumpa barang ni. Hai. Baik. Tak ada benda pun. Baik. Tak ada benda je. Baik ustaz. Cium pun kau Okey, boleh. baik. Sabar. Ya. Allah. Baik. Panggil ustaz. Kamu Sabar. Baik. Bahaya. Benda tak ada apa. Baik. Kita kena Ya. percaya. Mistik. Baik. Oi. Baik ustaz. Baik. Lama betul. Okey, aku dah call lagi dah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ni ustaz. Ustaz. Ni Ustaz. Ustaz. Menipu je ni. Kau percaya sangat dengan Ustaz-Ustaz macam Kau tak ni. percaya je lagi kan. Kau tunggu je lagi. Ustaz. Sabar ustaz. Assalamualaikum semua. Ustaz. Ai, ini makan duit orang je. Saya. Benda simple. Kau kalau tak percaya kau diam je. Kau tengok je. Saya. Ustaz. Nama dia Fatah ni, Zukin. Awak ni ada hati yang kotor. Hitam. Siapa? Siapa? Nampak? Aku dah cakap dah. Dia boleh detect kau. Ustaz bukan doktor boleh tengok dalam hati saya macam mana Ustaz. Kotor hitam. Maafkan dia. Ukrush. Ukrush. Nampak? Dia dah keluarkan ni. Ukrush. Okey, ustaz. Jadi dia tu jadi. Ya, jadi ni bagai ada kota. Ni saya cerita kat Ustaz. Okay, Dia orang cakap dekat perkampungan. Dia orang cakap dekat perkampungan sekarang ni. Sekejap mungkin ada yang Loudspeaker. Halo. Ya. Okey. Nanti aku call balik. Nanti aku call balik. Okey. Wah. Oi, kena aku. Dia orang cakap Okey. dekat perkampungan ni banyak benda-benda mistik jadi. Yang ada orang yang mengandung gugur Tak lah. boleh beritahu. Dia dah beritahu saya dah. Tu siapa? Siapa tu? PA saya. Oh. Siapa ustaz? PA assistant saya. Apa ni? Apa kalau betul ustaz tahu apa? Apa masalah kampung kami? Kampung ni sedang dilanda musibah yang sangat teruk sebenarnya. Semasa perjalanan saya ke sini, dalam 40 km tadi, bermacam-macam makhluk halus naik ke rumah saya. Jadi ustaz tahulah masalah kampung kami ni. Tahu. Apa ustaz? Ada satu kematian yang berlaku. Tapi mayat ni tidak dijumpai sampai ke hari ini. Siapa yang mati kat kampung kita? Fazilah namanya. Siapa? Fazilah. Macam mana? Kau pernah dengar tak nama Fazilah dalam kampung ni?
babi. Ismail Ghani ke? Anak Ismail Ghani? Bukan. Siapa? Fazilah Yaakob. Fadilah Yaakob ke? Bukan. Itu nama betul ke? Fazilah bagi tahu saya. Bukan Fazilah yang mati. Fazilah bagi tahu saya. Ada Yang mati tu nama siapa? Yang mati tu namanya Jailani. 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 Lelaki. Ben? Jailani bin Jalal. Tak habis cakap tu. Macam tak habis je Ustaz tu. Jailani bin Jalal. Jalan. Tapi tak apa. Saya boleh ubat. Tapi itu di luar jangkaan saya lah. Saya perlukan beberapa task untuk lakukan Ya. perubatan itu. Tapi Ustaz, tadi kita jadi saya datang ke sini kemari ni atas daripada talian awak tadi. Saya ada Pasal saya tahu ni. jumpa barang ni Ustaz. Awak jumpa di tepi sana betul? Betul. Macam mana Ustaz tahu? Lepas tu Ustaz, kampung Saya nampak kami, bekas tanah bawah. Ustaz, lepas tu Ustaz, kampung kami ni ibu mengandung, semua ibu yang mengandung ni tiba-tiba gugur. Dah teruk dah. Haiwan-haiwan, lembu, kerbau mati. Ususnya dirobek. Biasalah Itu penanggal. Ustaz, Itu tak penanggal. pernah kampung kami macam gini Ustaz. Tak pernah. Tak pernah. Pernah awak nampak ni macam hantu-hantu berkeliaran? Tak pernah kan? Tak pernah. Itu namanya macam saya, hijab saya terbuka. Hijab saya tertutup. Ha? Terbuka ke tutup Ustaz? Terbuka ke tertutup? Dia boleh tak? Hijab saya terbuka Terbuka. Terbuka ni ah. Yelah. Sebab saya tengok Nia pun ada sesuatu. Tahu nama dia? Betul ke Abijah nama? Fatazi Zuki. Macam mana boleh tahu? Nama Ustaz apa? Saya tidak boleh memberitahu peribadi saya. Baiklah. Jadi macam Aku gini, je tahu nama dia. Baik, Ustaz Syafiq teruskan. Ustaz Syafiq macam ni, Ustaz Syafiq. Jangan beritahu nama saya. Baik. Macam ni Ustaz Syafiq. Macam ni Ustaz. Tak apa kita membuang masa pasal ini agak bahaya Baik. Ini agak bahaya dan kalau boleh saya berubat sekarang. Baik. Nak berubah siapa? Saya dapatkan Benda ni tak ada apa-apa Ustaz. Ni kain-kain biasa je Ustaz. jangan cakap begitu. Jangan. Setiap barang Ini yang yang ada dalam mengandung. ni Tak. semua ada. Jangan ujub. Dia ada tulis tu. Sabar, dia pun diam. Bahasa Yunani tu. Aku cinta Oh, Nani? tidur. Ni naga bawa ni kau. Masuk tempat orang. Bawa otak bukan pisau. Masuk tempat orang. Jangan buat hijau. Masuk bawa madu yang berarak. Bawa tangis, bawa rusak. Okey. Touch. Tang kudinai, klap nai. Utina ikoi. Mung jo ora ipi. Reta. Sangtara. Santana. Keluar kau dari ya. Jengit. Lagi kau jengit. Siapa kau? Masuk dah ni. Aku Islam. What your race? Berlembawan. What your religion? Islam. Kamu. Apa hal? Kau nak apa? Kenapa kau senonoh? Lebih lah pula dia ni. Biar. Kimak betul lah. Tak apa Ustaz, kawan saya Ustaz. Kau ni Ustaz, tarik. Ustaz, tolong kawan saya Ustaz. Kawan saya. Tolong kawan saya. Kau nak apa? Kenapa kau bayar lah? Lebih. Apa? Ustaz, letak balik lalu Ustaz. Ustaz apa tu? Tak divisu.
Abi yang marah tadi. Aku dah boleh keluar belum ni? Ukrut. Kejap. Okey, bawa tenang. Okey, sabar. Tolong dia Ustaz. Kejap. Tolong kawan saya Ustaz. Jingkau lah. Karuk yang bukan dok cerita pasal orang. Karuk komedi ya. Cerita pasal orang. Terbanyak. Saya pun lampik. Tak. Aku dah rasut tadi dah. Aku dah kata kau. Aku dah kata dah. Betul. Kau kena rasuk tadi. Kau cakap besar. Sekejap, tepi. Tak langsung. Jadi saya buang kat tanah sikit. Okey. Dah okey eh? Sekarang dah okey. Simpan balik. Sekarang dah okey ke belum? Dah okey belum? Simpan balik Ustaz. Simpan balik Ustaz. Apa Kau kena rasut tadi. Aku dah cakap kau jangan cakap besar. Memang ada barang. Bukan aku tertidur. Barang. Dia tidur pun tak kau kena tidurnya. Memang kau ada barang tadi. Kau ada barang ni. Kau ada barang tadi. Kau meracau-racau sini. Air baru sampai. Hai. Kau ada barang tadi. Cak, doa sikit Cak. Sekejap. Macam mana boleh ada air? Baju budak tu. Jadi Ustaz. Apa yang Jadi- kami kena buat ni Ustaz? Di sini benda ni tak berapa serius sangat. Benda ni tak berapa serius sangat. Masuk dah. 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 Ustaz, Kau sabar. Ustaz tolong Ustaz. Tepi. Kau sabar. Kau sabar. Ustaz tolong Ustaz. Tepi. Okey dah. Belum Ustaz. Bawa dia turun dulu. Okey, jap. Okey, jap. Kau okey tak? Kau okey tak? Kau kenapa nak duduk meja Yang, tu? yang dia masuk tadi monyet. Dia tadi masuk monyet. Okey dah. Tak. Ustaz gelakkan dia. Lah. Hai. Ingatkan ada apa? Ustaz gelakkan dia. Sampai atas meja dia duduk. Ustaz Syafiq ni aduh. Ustaz banyak buang hantu-hantu di Kuala Kerai. Kenapa Kerai nama Ustaz Syafiq Kerai? Kerana Ustaz adalah orang yang pandai menghalau syaitan-syaitan dan juga makhluk halus di dalam badan manusia. Kerai. Faham. Kerai. Yang masuk tadi adalah itu adalah yang biasa punya. Dia intern. Saya Dia rasa masuk tadi. saya selebar dan saya letih Ustaz. Okey, tak apa. Awak banyak berehat. Sama. Awak Fatah pun banyak berehat. Saya okey je. Okey, ini hantu ni agak bahaya. Hantu yang masuk dalam badan awak ni adalah hantu daripada New Zealand. Dan awak punya di Swiss. Mahal. Saya? Swiss, daripada Swiss. Switzerland. Yang dia tadi kat mana? New Zealand. Switzerland. Okey. Tapi untuk Zuki jangan risau. Awak dalam badan awak, anggota badan awak semua dah dipagar oleh saya tadi. Baik. Sebelum saya datang tadi. Baik. Dah pagar. Tapi semua ni dah Dia dari sini. Semuanya dia okey ni semuanya ada dalam ni. Dia ada dalam ni. Apa dalam dia? Benda ni orang tak suka kat awak. Saya nak tanya satu supaya kampung kami ni dilanda sebab berang ni Ustaz. Betul. Ustaz dah letak Jangan buka. Kalau boleh jangan buka.
Ustaz tutup. Lepas tu dia tak boleh keluar sini ke? Tak boleh. Ha? Terlalu Tak. kecil. Tengok tu Ustaz. Kejap. Dah tutup. Oh, dah pagar. Dah pagar. Ustaz dah pagar. Ini apa benda Ustaz? Mana asal usul dia Ustaz? Ha. Ini adalah Siapa letak Ustaz? jak ni adalah jak peninggalan Anderson. Anderson. Sebelum Masa kita dijajah British. Betul. tahun 1824. Betul. Semua betul. 1824, yakni waktu itu Kuala Lumpur adalah ibu negara. Negara Malaysia. Betul. Sebelum Jepun lah ni. Sebelum Jepun. Sekarang bukan Jepun lagi. Sekarang Sekarang lepas tu waktu Rusia bila bukan Jepun dengan Rusia sama. Tak sama. ini yang inilah sebenarnya ustaz sebenarnya dah 14 tahun cari jak ni. Lili, Tak, dia belakang. Ustaz dah sebenarnya ustaz cari jak ni 14 tahun. 14 tahun Ustaz cari. Rupa-rupanya ada di dalam Kampung kami Kampung ni. ini. Kami. Awak tahu tak? Tak tahu. Jak inilah yang akan menunjukkan Ha. di mana harta Yang Maha Cipta. harta je. So nanti kita orang kaya kan? Ustaz, ada barang Ustaz. Ustaz, ada hantu ke Ustaz? Ustaz, ada hantu sampai ke Ustaz? Tak. Kau dah main jin. Ustaz, ada. Ustaz, ada. Tak ada. Hantu tadi tu ditolak oleh ni. Dia rakus. Ini Dekat siapa saya- yang sabotaj kampung kami ni Ustaz? Ha. Namanya kalau saya beritahu pasti kalian akan dengar. Kalian mesti tahu. Siapa? Namanya adalah Husin. Rupa dia macam mana Ustaz? Muka dia Macam ni ke? dia elok sikit. Dia elok sikit. Yang tadi nampak pucat. Ada rambut dah Ustaz. Tak perasan. Jadi Ustaz, serius Ustaz. Jadi macam mana Ustaz? Ni bini-bini kami yang dah mengandung gugur ni macam mana kami nak selesaikan Ustaz? Ustaz memang dah pagar. Baik. Saya akan bagi satu Petua, cabaran Ustaz. ni, petua ni. Okay, amalkan dekat rumah. Amalkan, Okay? Awak ambilkan tu boleh tak? Janggaito tu. Ni jangan itu. Tu Janggaito. Apa Ustaz? Janggaito. Cakap itu Janggaito. Okay. Janggaito dah ada. Ambilkan Movie Love. Bila Di bawah tu. ni. Movie Love. Ambil satu je Movie Love tu. Okay. Lebih okey Ustaz. Cukup. Dia tak banyak. Dia tak perlu banyak. Pasal ni garam. Oh. Dengan rasanya cukup. Okay, satu lagi. Tomado. Tomado. Ada tak? Kalau tak ada tak apa. Oh ni Ustaz. Ada tu. Ada. Okay, tomado kita ada. Okay, kalau sebenarnya benda ni dah cukup lah, basic lah. Dia ada satu lagi tapi saya rasa tak ada kat rumah ni. Apa Ustaz? Apa? Janggaidoi. Cerita jap. Dalam belakang jap. Jaga itu Ustaz. Ada Ustaz. Saya tak semua rumah ada. Kalau tak ada Janggaidoi tu ambil yang lain lah. Jaga itu tak ada Ustaz. Jejakai boleh? Jejakai. Boleh lah. Berminyak. Ha. Okay dah cukup. Cukup Ustaz. Okay. Kekawai tak? Kekawai. Ni tak payah. Kena apa tadi? Tu tak pandai pakai koci. Kekawai. Okay. Bukan. Bukan. Pakai mulut. Kau suruh Ustaz je. Ustaz memang tak ada berbunyi tau. Pasal ni perlu jaga-jaga. Okay. Mantra Upik, Ubu dan Laura. Kemarilah kau di dalam pusakaku. Tamadunnya hati ini berdurasikan masyarakat iblis dan juga testimoni orang-orang dulu. Yakni, di manakah fantasi itu beradu?
Ini masyarakat iblis. Masyarakat iblis. Awak boleh letak balik barang ni tadi? Tadi tadi. Tak ada. Tak sebab apa tadi. Cancikoi ke? Cancikoi. Cancikoi. Kita ambil ni je. Hmm. Jejaka. Jejaka tadi ya? Jejakai. Jejakai dan juga Popedo. Komodo, Popedo dan Santoro. Okey, ini Ustaz dah buat dah. Ustaz dah buat. Ustaz memang tak banyakkan sangat bacaan-bacaan ni lah pasal Ustaz takut ada yang Kena berhati-hati lah. ya betul kena berhati-hati. Ha. Jadi ini untuk awak ambil 3 hari 2 malam. Cara Ustaz 3 hari 2 malam. delai. Tak, ambil ni 3 hari 2 malam. Ambil ni 3 hari 2 malam. Ambil 3 hari 2 malam. Yang awak pula, awak lepas makan ni. Okey. Ni awak sebelum makan ni dulu. InsyaAllah kalau saya ni tak boleh kena masuk lagi lah. InsyaAllah tak. Ustaz kira tutup ni lubang-lubang hijab kita ni. Lepas pori-pori, Pori-pori semua. jerawat semua. Oh dia boleh ni semua. Boleh. Boleh cover lah. Boleh. Lepas tu macam hal-hal orang kampung ni macam mana Ustaz? Ha. Okey, hal orang kampung tak apa-apa. Ustaz settlekan sekejap. Kita apa je? Ini Ustaz nak bagi tahu pun takut awak tak tahu. Okey, ini botol-botol ni digunakan oleh mengalau Makan 3 Ustaz. Dan 3. okey. Ada benda pelik tadi Ustaz jadi Ustaz. Yang mana? Saya ada nampak ada something wrong tadi. Apa dia? Ada apa? Daripada sini dia pindah sini. Dia pergi sini balik. Okey, kejap. Ustaz. Ustaz. Jangan kau. Kakak sikit. Sada sikit. Okey. Korek. Okey. Jadi Teruskan. Okey. Macam mana Ustaz? Jujur cakap lah Ustaz. Sekejap, Ustaz saya tengah. Kami ni kalau boleh nak Ustaz selesaikan masalah kampung kami Ustaz. Awak tahu tak? Kampung awak ni memang saya yakin saya akan berubatkannya. Yelah dia punca daripada barang ni ke ataupun ada orang sihir Ustaz? Barang ni dia tidak ada kena-mengena dengan kampung awak. Kampung awak ni sekarang ni ada sesuatu yang kami sedang mencari. Orang kampung dah pun menanyakan tentang ini. Dan apabila ianya berlaku, barang ini dah dijumpai dan saya telah pun selesaikannya tadi. Betul. Awak pun kena rasuk tadi. Fatah pun kena rasuk tadi. Dan saya telah pun mengubati dan memagarkan bahagian-bahagian badannya. Untuk sudah settle lah. Untuk kampung ini dah settle. Untuk awak berdua, insya-Allah tak ada apa-apa lagi yang berlaku. Okey. So sekarang ni kita nak ubat kampung. Boleh ke? Boleh. Kita ubat cara kampung. Okey, kampung awak ni semua ni sebenarnya ada satu manusia yang bernama Nabil. Awak perlu cari. Okey, baik. Dia ada barang dulu. Apa barang tu? Dia ada satu kertas dinamakan Azimat. Okey, kejap Dia ni berwarna putih. Kertas tu berwarna putih. Dia perlu dicari segera. Sekarang Ustaz? Dalam masa dekat lah. Dia ambil masa 24 jam. Ustaz boleh tarik tak barang tu? Barang tu saya rasa kena cari dekat dia. Ni tidak tak apa, biarkan. Ini tak apa, biarkan. Saya okey Ustaz. Okey, tak apa. Kenapa ni? Ni penunjuk arah. Tunjuk arah. Penunjuk arah. Ustaz. Okey. Okey, sekejap. Tengok dulu. Ustaz tolong. Sekejap. Sekejap. Ya. Sabar. Ustaz. Ustaz. Sekejap. Sabar. Sabar. Ha. Sekejap. Okey. Maintain kan dia. Maintain. Maintain. Kejap. Ustaz tolong Ustaz. Kejap.
Ustaz, tolong Ustaz. Ustaz. Sekejap. Dia. Sekejap Sekejap. Bodoh ni. Ni Ustaz. Ustaz, dapat Ustaz. Oh, ada dekat sini. Okey. Ustaz baca. Baik. Baik. Bila Ustaz buka yang lipatan pertama tadi, Ada rasa tak tangan Ustaz kena gigit ada. Ha? Ada. Oh, sama. Okey. Kamu dah bersedia Tak sedia Ustaz. Tak semua orang boleh baca. Ya. Bahasa apa tu Ustaz? Bahasa Ukraine. Red Raw. Ruoi Rof Noi Tang. Boleh baca? Red Raw Red Raw. Raw Red Raw Raw. Rof Red Raw Raw. No Noi Red Raw Raw. Raw Noi. Red Raw Raw Noi Noi. Ketang. Red Raw Raw Noi Noi ketang. Yes. Ui, dia kuat ni. Oi, zamila bila waka waka zamila bila ka jadi wah. Ada lagi bodoh. Tak ambil lagi aku yang nak ambil. Ada yang terakhir ni. Apa ya? Tapi Ustaz takut nak baca. Dah settle dah Ustaz. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Ustaz, apa-apa yang boleh sembuhkan kampung kami Ustaz, silakan Ustaz. Tapi this is South Africa. Okey. Ini confirm dah habis dah. Yang ni confirm dah habis dah. Yang ni confirm dah habis dah. Kampung kami dah normal lah kiranya Ustaz. Ustaz letih. Dah normal. Dah normal. Ustaz, dah settle lah. Dah. Saya nak tanya Ustaz sikit Ustaz. Tapi kampung kamu ni dah tak bahaya, cuma ada lagi satu je. Apa Ustaz? Dia dah orang-orang persekitaran dah tak normal. Orang Banyakkan kampung ni? Ya, Kenapa Ustaz? tak apa. Nanti awak keluar awak tahulah. Apa yang awak cakap tadi patah? Okey, apa dah? Kau nak tanya apa tadi? Kau nak cakap apa tadi? Kami amat memerlukan pertanyaan tu. Kau masa sekarang ni. Ustaz, Ya. kampung ni memang dah clear lah. Confirm. Ustaz berani potong segmen Ustaz. Memang dah clear habis Ustaz? Okay. Clear insya-Allah. Dengan adanya tak apa. Ustaz akan panggil paramoral datang Paranormal Ustaz. paranormal datang ke sini untuk melihat sendiri. Kena Ustaz ke pagar Ustaz sebab ramai budak-budak tak boleh nak pergi ngaji Ustaz. Sundal Faham. Ada sindal bolong, Mak ada lampir. mak lampir dan apa bola-bola api, betul. Tapi tak apa. Jangan risau. Kita dah pun pagar tadi tu. Bukan pagar biasa. Kita pakai aluminium. Ni susah nak tembus. Susah. Tapi apa pun Ustaz, itu tanggungjawab Ustaz. Ya, Ustaz saya kena tahu. dah kami dah panggil Ustaz. Kami Mesti percaya. ada pengeras dia. Ustaz nak berapa ayam ekor hidup ke macam mana? Pengeras dia macam mana Ustaz? Sekejap Pengang-pengang ni saya serahkan kepada orang dalam saya. Boleh? Boleh? Oh, orang dalam dia. Dalam badan dia.
Muhammad Daniel. Oh, yang PA tadi tu ke? Tak tahu, ya kot. Tapi tadi dia pakai Okey. handphone. Dah dapat tahu tadi. Dia dah bagi tahu Berapa? Lebih kurang 24 ekor ayam albino. Tak ada. Rasanya dia nak Rasanya dia nak ha? 24 albino je dia. Dia nak 24 ekor ayam albino ke? Ha. Oh. Okey. Tak bincang tadi dengan dia. Ha? Ustaz tak bincang betul-betul tadi. Tak, kalau bab ni kita tak lah. Pasal yang bagi kuasa dia. Kita ni cuma pejam mata dan menerima apa yang Faham. orang nak bagi lah. Mana nak dapat dah 24 ayam albino? Aku rasa atas bukit ada kot. Tak apa Ustaz, pengeras tu kami akan usahakan demi nama baik kampung ini. Cuma sekarang Ustaz bagi tahu macam mana kita nak get rid of this. Ni, Dah settle lah. nak Dah. buang ke mana? Nak buang ke mana? Macam ni. Ustaz bawa balik Ustaz lah. bawa balik lah. Ustaz semua nak bawa. Boleh, Ustaz boleh bawa balik. Tak ada masalah. Boleh je. Ustaz boleh bawa balik. Sekejap Saya tengok sekejap. Alamak, terbuka pula. Ustaz. Betul kau kan? Ha? Oh, kau betul kau kan? Kau kan? Oh. Okay. Apa hal lah tadi? Jatuh Ustaz. Kau ni pun. Dia keluar balik Ustaz. Jatuh, Itulah. Ustaz. Dia dah ikutkan dah keluar ni. Tak tahu dia pergi mana. Ustaz tak tahu dia pergi mana ni. Sekejap Ustaz check ya. Sekejap. Ustaz ambil buluh sekejap. Ustaz. Saya memang tadi Ustaz. Bodoh. Ustaz. Ni tak habis lagi Ustaz. Pergi kau! Tay wada mai to ri mi atamau. Thailand. Tak apa. Ustaz. Okey. Ustaz, letih Ustaz. Tepi. Woi! Kau main ni lu! Ha? Kau nak main dengan aku? Tolong. Kejap. Okey, turun. Okey, naik. Alright. Mati kunci. Jadi nak kena balik bagi tahu lah anak-anak Ya, saya yang betul. kita Tak apa. Dan Ustaz ni tadi semua biasa dah. Ustaz dah selesaikan dah. Yang insyaAllah. Letih pada saya Ustaz. Tadi pun ada orang call. Rumah dia ada kemasukan ular sawa. Ustaz, ular boleh buat tak? Jap. Ular pun ada buat ke? Saya punya. Jatuh. Tengok tu bawah. Dibawa sekali juga. Ha? Tak ada, Ustaz tak bawa. Bawah di dalam juga. Bukan situ. Dalam. Oh, saya rasa kerusi ni macam ada masalah ni. Ya. Kerusi ni macam ada masalah. Ustaz ada apa-apa petua Ustaz? Ustaz dah bagi petua tadi kan. Kami nak balik nak basuh kaki ke macam mana Ustaz? Ha. Tapi saya rasa bukan betul tu. Yang saya bagi tadi pemuda. Macam mana Ustaz? Semuanya baik. Kita nak bawa sampai mana ni? Okay Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz datang Ustaz. Sama-sama. Ustaz, untuk barang-barang ni Ustaz boleh Ini Ustaz bawa kira selesai semua. Selesai dah. Ustaz memang cari benda dah lama dah 14 tahun. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey. Ui. Okey. Terima kasih Baik. Okey. Makan. Okey. Baik Ustaz. Nanti apa-apa bagi tahu Ustaz balik. Baik, Kalau ada terkena apa-apa ke sampukan santawan ataupun degawan. Apa? Santawan. Satawan tahu macam mana? Santau. Kena Oh, santau. santau. Bagi je tahu. Baik Ustaz. Nah, walau call pun boleh. Kalau orang nak
panggil Ustaz, dia panggil kat mana? Ustaz dia buat live ke? Gunakan jual laman barang web, ke? laman web saya. Ustaz. www.mewah.my. Mewah. Mewah. Okey? Baik. Okey, Assalamualaikum semua. Ustaz. Semua Mana padu kat Ustaz ni? Padu Ustaz. Padu. Dia boleh jaga semua. Kali kau kena masuk teruk. Betul lah, aku tak percaya tadi. Kau sedar tak kau kena masuk dia? Aku tak kena, dia yang kena. Aku sedar tapi aku tak boleh nak kawal diri aku. Aku tahu je apa yang kau cakap kat aku tadi. Ha. Sama macam tu Semang Oya tu. Ha. Maknanya kau dah percaya lah kan? Percaya. Kau dah percaya yang benda-benda mistik ni ada. Ha. Kau dah percaya lah? Ini lah benda-benda gaib. Kau tahu. Maknanya kalau kau kena rasuk, mic mesti jaga lah. Betul. Jaga tadi. Tu lah. Mesti jaga kat mic. Habis tu lah. Kan? Okay. So settle lah kita punya Alhamdulillah lah. awal hari ni lah. Akhirnya kita hari ni. Alhamdulillah. Settle lah kita macam ni. Dapat belajar. Macam-macam buat belajar ni. So, Lepas tu, bila kau nak pergi kan ni? aku balik dulu lah, bini aku panggil lah. Okay. Jumpa lagi lah. Jap. Feeling kau macam mana? Feeling. Okay. Ya. Hujung bulan ni ada Fury silap aku. Tu aku tanya dia feeling dia macam mana? Siapa? Kau kan beli tiket awal kan? Oh, 25 ni. 25 bulan 7. 25 bulan ni lah. 25 bulan ni. Fighting. Muay Thai. Kau minat Muay Thai kan? Siapa pemain ni? Pemain bulan ni siapa? Izzat Zaki lawan Brian Lawitan. Malaysia Indonesia. Yang si ayam sayur tu. Tentera Udara Malaysia lawan Tentera Udara Indonesia. Berkap-kap. Kali tinggal OPBF. Rugi tak datang. Kau dah beli tiket? Aku dah beli. Ada lagi jual? Ada. Ada 7 lagi? Kalau kau nak promo code, kau DM aku boleh bagi kau promo code. Nak beli tiket dekat Wautik je. Kampung kita pun dah lambat ni. Nanti kita pergi ke orang kampung. Baik. Enggak tu.